Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Hai, kamu semua dah makan? Dah. Hari ni makan apa? Saya makan biskut. Saya makan nasi lemak. Oh, sedapnya. Cikgu pun dah makan dah tadi. Cikgu makan apa? Cikgu makan nasi goreng dah. Wah, sedapnya. Cikgu makan ramen. Cikgu maksud saya kata ramen tak dulu? Cikgu tak makan ramen Korea, cikgu makan ramen Melayu. Okey, hari ni cikgu dengan cikgu Haris akan buat satu aktiviti tau. Aktiviti ni kita kaitkan dengan modul pendidikan sivik. Tema dia ialah saya sedia membantu. Okey cikgu Haris. Okey, baik. Jadinya apa yang awak tahu tentang pendidikan sivik ni? Apa-apa je apa yang terpacu dalam minda awak? Moral je. Moral, okey. Betul okey. Saya tak tahu sangat cikgu. Cikgu boleh terangkan? Okey, tak tahu tak apa, cikgu ada. Jadi pendidikan sivik ni yang kita macam Amin cakap tadi. Kita belajar tentang pembentukan moral. Kita nak tingkatkan lagi pendirian diri kita. Kita nak berorang ke, nak kena buat apa ke, semua tu atas dasar simpati, empati. So dia daripada diri kita. Jadi hari ni cikgu ada satu aktiviti. Awak semua nak buat tak? Nak. Bagus. Macam ni je semua. Okey, cikgu Mary minta tolong bagi seorang satu kertas, boleh? Dengan pensel. Ya. Boleh. Jadi kamu orang boleh ambil lah satu-satu. Kalau nak pensel, ini pensel warna, yang ni ialah pen marker pen. Jadi pilihlah mana satu yang awak dua nak. Sama. Jadi awak semua tahu tak apa yang kita nak buat hari ni? Tak tahu. Cikgu tak beritahu lagi kan? Okey. Jadi benda yang cikgu nak buat ini adalah cikgu nak awak tulis apa masalah yang awak rasa awak tak boleh nak bendung dalam kertas tu. Apa masalah awak, apa masalah awak. Lepas tu nanti cikgu nak minta awak tukar kertas. Dan cikgu nak awak cuba fikirkan penyelesaian masalah untuk kawan awak ni. Jadinya apa yang kita nak belajar ini adalah kita nak belajar cara nak bantu kawan. So tajuk dia saya sedia membantu. Okey, boleh? Boleh. Okey, itu dengan apa bismillahirrahmanirrahim. Awak boleh mula menulis masalah awak. Kena buat-buat cikgu ada masalah. Tasina okey Tasina. Okey cikgu. Jangan nangis, jangan sebelum lagi sabar. Jangan nangis, sabar. Cikgu Mary ada. Ada emoji. Okey. Semua dah siap? Dah. Dah siap. Okey. Sekarang cikgu nak awak tukar kertas. Apabila awak sudah tukar kertas, cikgu nak awak cuba fikir, baca dan fikir penyelesaian masalah yang awak rasa boleh awak cadangkan dekat kawan-kawan awak. Fikir dulu, baca dulu. Tak apa, jangan rushing, tak rushing pun. Tenang. Okay, boleh?
Sikit lagi cikgu. Sikit lagi, okey. Cikgu kira sampai 10. 1, sudah? Dah. Wow, okey. Okey. Oh, cantiknya desain dua. Oi. Ni buat cikgu rasa menarik ni. Okey. Okey, ini masalah siapa? Masalah Amin. Ya. Ini masalah siapa? Saya di Masalah Amin. So, okey, jadi kan cikgu nak awak baca apa masalah dia. Baca masalah dia, apa cadangan penyelesaian awak. Boleh? Ya. Okey, teruskan. Ladies first. Cikgu nak boleh. Masalah Tashina, saya rasa kurang disokong dalam minat yang saya gemari. Okey, masalah dia apa cadangan awak? Apa yang awak Caranya saya untuk menyelesaikan masalah dia, Okey. awak boleh cari orang yang sokong awak dalam perkara yang awak minat. Awak juga boleh abaikan orang-orang yang tak sokong awak dalam perkara yang awak minat tu. Dengan itu awak boleh lagi berkembang dalam hal yang Contoh orang yang contoh orang dia ahli keluarga. Kalau ahli keluarga tak sokong, rakan-rakan. Kalau rakan-rakan pun tak, yang paling terdekat guru. awak setuju tak dengan cadangan dia? Setuju. Awak rasa awak boleh buat lah dengan cadangan dia? Okey, bagus. Good job. Good job. Okey, atas sini pula baca masalah Amin. Lepas tu awak sampaikan cadangan awak penyelesaian untuk masalah dia. Masalah Amin, saya menghadapi masalah keyakinan diri apabila dibandingkan dengan orang lain. Solusi yang saya berikan ialah awak perlu memberanikan diri apabila awak rasa kurang yakin. Selain itu, awak perlu yakin dengan keupayaan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Jangan bandingkan diri dengan orang lain lah. Nanti awak rasa apa yang awak rasa tambahan dia? Saya tak ada banyak idea lah cikgu. Saya di sini je saya. Okey, tak apa, bagus saya buat satu. Amin boleh, Amin boleh ni tak? Boleh ke tak? Aku tak boleh Amin. Saya dah cuba cikgu, saya tak boleh yakin dengan diri sendiri. Orang asyik banding je saya dengan orang lain. Jadi saya rasa saya asyik rasa rendah je dengan kira banding tu. Saya tak rasa saya boleh buat sesuatu perkara dengan diri sendiri. Saya akan fikir orang lain akan jadi baik. Okey, jadi benda apa yang awak rasa awak rasa rendah diri tu? Banyak cikgu. Contoh? Contoh kepimpinan cikgu. Pimpinan Dalam satu perkara. dalam kelas lah. Dalam kelas. Jadi kenapa dengan dalam kelas? Kalau saya ada pendapat saya tak rasa yakin saya nak bagi pendapat. Sebab saya fikir pendapat saya tu akan ditolak, dikritik oleh orang lain. Jadi maksudnya ke sini awak tak ada ni lah. Kira awak tak nak ni lah. Awak tak ada apa orang kata keyakinan nak ni lah. Tapi jadi kalau cikgu kata awak kena biasakan diri untuk bercakap ke depan, awak rasa awak boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak boleh. Macam ni Amin. Amin. Bila awak rasa awak yakin untuk cakap ke depan, okey. Awak rasa yakin untuk cakap ke depan, awak kena sampaikan benda tu biar jelas. So orang boleh terima. Orang lain boleh terima apa yang awak cadangkan ke apa semua. Macam Tashina tadi, dia boleh terima cadangan awak. Jadi orang sekolah awak, dia boleh terima awak punya cadangan. Awak kena selalu terus mencuba untuk jadi yang terbaik. Jangan fikir, jangan terus berada di takut yang lama lah. Orang kata terjadinya, saya rasa ini dah terbaik dah untuk awak cadangkan apa penyelesaian masalah dia. Awak boleh fikir penyelesaian masalah dia. Dan Tashina pun dah tolong untuk selesaikan masalah awak. Awak boleh terus cuba. Kalau ada apa-apa masalah, cikgu ada. Cikgu ada, teruskan. Silakan. Okey. Daripada penyelesaian yang awak berdua dah selesaikan, cikgu nak bagi satu hadiah. Ada apa tu cikgu? Cuba teka. Okey.
Ya, hadiah yang Cikgu Mary nak bagi adalah stiker ganjaran. Wah. So jadinya siapa yang dapat jawab soalan cikgu Mary, so jadi Cikgu Mary akan bagilah stiker ganjaran tu. Tapi kalau kata dalam sepanjang awak dalam ni ada buat masalah, cikgu akan tarik semula stiker tu. Tahu seronok tak kalau buat stiker? Seronok. Seronok buat, kena buat. Betul-betul. Buat baik-baik. Okey. Cikgu nak bagi stiker boy. Jadi awak berdua nak pilih mana satu? Ya. Yaya, awak? Bayangin. Bubu angin. Sekejap ya. Amir dah dapat. Stiker yang pertama dia stiker disebabkan awak hadir ke sekolah. Ayah ni Terima kasih cikgu. sama. Stiker yang pertama adalah sebabkan awak hadir ke sekolah. Nak stiker kedua tak? Nak. Okey. 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 Siapa dapat jawab, cikgu bagi dia stiker. Okey, boleh? Boleh. Okey. Siapa nak jawab ni? Okey. Soalannya, kalau awak tengok ada orang tu dia terjatuh tangga ke, terjatuh tengah jalan ke, awak rasa awak nak tolong dia ke tak? Siapa rasa nak jawab? Saya nak jawab boleh cikgu? Boleh, boleh Shina. Boleh. Kalau kita nampak orang jatuh, kita tolonglah dia. Okey, awak nak tolong dia macam mana? Kita tengok ke, tolong tanya ke? Kita tolong dia bangun, lepas tu tanya dia, awak okey tak? Bagus. Ni bagus. Okey, cikgu ni boleh bagi ni. Okey. Bagi tepukan. Amin nak tolong. Saya tak tahu cikgu nak jawab macam mana. Macam mana awak boleh tak tahu? Saya tak tahu nak buat. Terima kasih. Sama. Awak bila jumpa orang yang jatuh ke apa ke, tak susah orang jatuh, orang susah pun kita boleh tolong. Kita tolong ni atas sebab kita nak ringankan beban orang tu. So jadinya bila kita jumpa mana-mana orang yang kita rasa nampak dia susah, ada masalah, kita datang kat dia, kita cuba tanya, cuba redakan sikit masalah dia. Sebab semua orang macam awak pun, kalau awak tak ceritakan masalah awak akan ni kan, awak akan macam stres. Tapi bila awak dah cerita, at least walaupun benda tu tak selesai, tapi benda ni awak rasa macam lega sikit sebab orang lain dah dengar masalah awak. Betul? Jadi Amin, kalau ada jumpa sesiapa yang susah ke apa ke, cuba untuk tolong. Walaupun kita bukan orang baik, tapi kita cuba untuk jadi salah satu yang baik. Okey, boleh? Boleh. Okey. Nama cikgu ni teruskan cikgu Mary. Okey, untuk soalan kedua, contohlah kalau awak berdua terjumpa seorang guru ni, dia bawa banyak buku. Apa yang kamu berdua patut buat? Tolong cikgu tu. Tolong cikgu tu dari segi macam mana awak nak tolong? Kita tanya cikgu tu. Cikgu tu perlukan bantuan ke atau tidak? Bagus. Amin? Saya tak tahu lah cikgu. Tak tahu? Tak apa. Cikgu terangkan. Okey, kalau Amin jumpa cikgu kan ataupun orang lain yang bawa banyak barang kan, Amin mestilah tanya dulu orang tu kalau mereka nak perlukan bantuan. Jadi Amin tolonglah bawa apa barang supaya kita dapat ringankan beban mereka. Tapi walaupun kita nak tolong orang kan, kita tak boleh harapkan balasan tau. Tak bagus macam tu. Baik cikgu. Okay, Cikgu Haris. Okey. So jadi semua faham apa yang kita belajar hari ni? Faham cikgu. Okey, soalan terakhir. Nak stiker tak? Nak. Okey. Apa yang awak belajar hari ni?
Apa yang awak dapat untuk hari ini? Saya jawab. Okey, boleh. Kita sebagai manusia kena ada sikap empati dan kena saling tolong menolong. Okey, betul. Kita kena sayang semua orang, Betul. bantu mereka kalau mereka susah. Ya, betul. Ada ayat dalam Quran yang maksud dia cakap, sayangilah orang lain lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Ya, Amin ada nak jawab? Amin. Saya nampak awak macam kurang cakap dalam kelas. Oh, okey. Ada apa-apa masalah tak? Awak kenapa? Dia tak ada nak cakap dulu. Dapat minyak risau saya. Cikgu. Okey, boleh. Nanti beri stiker lagi dalam dia. Satu lagi. Okey. Untuk penawar semangat kan. Okey, stiker yang mana awak nak? Tapi sebabkan Amin korang cakap, kita tak beri satu stiker. Mana boleh? Nak juga. Nak juga Nak. buat baik-baik. Buat elok. Cakap elok dengan cikgu. Okey, cikgu. Cikgu lah. Kita bagi satu stiker je. Nak pilihan Nak sama? yang mana? Sina pilih yang mana? Yang ni? Sini yang pilih tak? Okey. Sama. Jadi cikgu rasa ini je apa sesi aktiviti kita pada hari ni. Terima kasih sebab awak semua datang ke sekolah hari ni. Jadi walaupun hari ni hari cuti. Okey. Terima kasih kepada semua. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao. Terima kasih, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada Puan Jessica. Jadi hari ini saya Hari Syafiq bin Zikri Dan Berian Tereskio. kami akan membentangkan untuk persembahan bagi projek simulasi pengajaran dengan tema saya sedia membantu. Okey, untuk slide yang seterusnya, ini adalah biodata ahli kumpulan kami. Dan seterusnya ini adalah muka depan yang telah kami sediakan untuk kursus perkembangan efektif awal kanak-kanak dengan kod PADK 3443. Seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya iaitu pembentukan tahap perkembangan efektif dan nilai murni yang ditunjukkan dalam pelaksanaan PDP, Pendidikan Civics. Terdapat dua isi yang saya telah bincangkan, iaitu pembentukan kemahiran bersosial, yang kedua pemahaman konsep moral dalam kehidupan. Untuk yang fakta pertama ni, pembentukan kemahiran bersosial, yang saya dapati dalam aktiviti yang kami jalankan, dua orang anak murid kami telah berkongsi pendapat, saling menghormati pandangan rakan dan saling belajar mendengar dengan sopan. Yang kedua, hal ini dia dapat membantu murid untuk mengurus emosi mereka dan tingkah laku mereka semasa mereka berinteraksi dengan orang lain. Untuk yang isi yang kedua, pemahaman konsep moral dalam kehidupan. Pemahaman konsep moral ni, kita tahu bahawa setiap individu dia dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk. Hal ini dia dapat membantu murid untuk membuat sebarang keputusan berdasarkan nilai murni dan prinsip etika dalam kehidupan seharian mereka. Okey, bagi cabaran yang dihadapi dalam penilaian dan pentaksiran PDP yang dijalankan semasa kami menjalankan aktiviti simulasi, terdapat tiga, iaitu kekangan teknologi, yang kedua gangguan semasa aktiviti PDP, akhir sekali suka menilai kreativiti dan idea asli murid-murid. Bagi kekangan teknologi, semasa kami menjalankan aktiviti PDP, kami ataupun murid itu sendiri tidak menggunakannya, seperti gamifikasi, seperti Kahoot, word wall dan Bluecard. Yang kedua, gangguan semasa aktiviti PDP, contohnya semasa kami menjalankan
kami mendapati bahawa persekitaran kelas yang tidak kondusif yang boleh menjejaskan tumpuan guru dan murid semasa menjalankan penilaian. Akhir sekali, suka menilai kreativiti dan hasil idea asli murid-murid. Contohnya apabila kami memberikan mereka tugasan, contohnya cara mereka nak menyelesaikan masalah kawan. Guru ni dia suka dia nak menilai kreativiti kerana setiap murid dia menghasilkan pandangan masing-masing dan idea yang berbeza. Jadi sukalah bagi kami untuk menilai setiap tahap perkembangan mereka. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, kalau tadi kita dapat dengar pendapat daripada Meryl berdasarkan analisis video simulasi yang telah kami lakukan sebentar tadi. Jadi pada pendapat saya pula yang telah saya lihat berdasarkan video analisis simulasi itu adalah pembentukan tahap perkembangan efektif dan nilai murni yang ditonjolkan dalam pelaksanaan PDP pendidikan sivik ialah yang pertama, pembentukan karakter individu, di mana kita dapat lihat untuk kedua-dua anak murid kami, Amin dan juga Tahsina, kita dapat tengok bila mereka berbincang, kita dapat membentuk karakter yang positif, karakter yang bagus untuk mereka. Sebagai contoh, Amin menunjukkan sifat atau perangai yang agak pasif untuk menjawab persoalan daripada Cikgu Meryl bertanya. So, jadinya kita boleh bentuk karakter Amin untuk jadi orang yang lebih yakin. Dan untuk yang kedua, kita ada membentuk potensi diri yang positif. Untuk yang bahagian ni, dia berkait dengan yang atas tu, bila mana kita dapat menambah baik potensi diri yang ada pada murid-murid tersebut lah. Jadi kita tahu Amin dia susah nak menjawab persoalan. Jadi kita tahu dia ada masalah dalam keyakinan diri. Jadi kita asah diri dia untuk dia mampu untuk menyampaikan pandangan dia, mampu menjawab mengikut perspektif dia. Seterusnya, peningkatan potensi diri. Ini di mana kita boleh tengok seperti contoh murid kedua, Tahsina. Tahsina ni dia gemar untuk menjawab persoalan yang telah diajukan oleh kami dulu. Dia gemar untuk menjawab dan ianya kita dapat lihat yang kita boleh pertingkatkan lagi keyakinan diri dia untuk menjawab dengan penuh dengan ilmu dan jawab dengan penuh munasabah. Okay, untuk yang seterusnya, kalau tadi kita dengar pendapat cabaran yang dihadapi dalam penilaian dan taksiran PDP yang dijalankan oleh Meryl. So, jadi pada pendapat saya berdasarkan hasil simulasi yang telah kami lakukan, seperti tadi adalah yang pertama, sebagai guru kita suka nak nilai sikap dan nilai murni yang ada pada kanak-kanak tersebut. Nilai-nilai murni seperti kerjasama, tanggungjawab atau keyakinan diri suka diukur dengan tepat. Jadi benda ni kita sebagai guru kita agak sukar untuk nilaikan mereka, sebab benda ni kita perlu perhalusi. Kita tidak boleh tengok secara mata kasar. Maksudnya secara kasar kita tak boleh nampak mereka punya tahap perkembangan seperti kerjasama. Benda ni kita kena bukanlah sekali, tapi kalau boleh berkali-kali untuk kita menilai dan mentaksir bagaimana perkembangan kanak-kanak tersebut lah. So, seterusnya, murid tidak fokus atau emosional. Macam contoh dalam video tadi, kita boleh tengok Amin dia agak pasif, dia diam dan dia terlalu emosional dan yang membuatkan dia tak berani untuk menyuarakan apa yang dia rasa. Dan jadi apabila murid penat, malu atau tidak berminat, keputusan penilaian mereka ni tidak menunjukkan kemampuan sebenar. Maksudnya Amin ni dia ada pendapat yang boleh katakan bagus, tapi dia tidak berani untuk menyampaikan atas sebab dia malu untuk menyuarakan pendapatnya di hadapan semua orang, dan dia takut untuk jika dia tidak didengari. Okay, seterusnya kita ada kekurangan bahan dan kemudahan. Apabila tiada cukup bahan bantu mengajar atau teknologi, penilaian aktiviti tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Okey, macam yang pun boleh tengok dalam video simulasi kami tadi. Dalam video simulasi kami agak kurang bahan yang menarik, yang dapat menarik minat murid-murid ni untuk terus berikan kerjasama yang sangat baik, yang sangat memuaskan. Jadi itu adalah antara cabaran untuk kita menilai atau kita mentaksir kanak-kanak ni. Untuk dari segi nak taksir
PDP, hasil PDP pembelajaran sivik, pendidikan sivik. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Mariam. Okey. Bagi refleksi, PDP melalui amalan pedagogi masa kini terhadap ganjaran dan hukuman. Dalam kami melakukan aktiviti simulasi ini, kami telah menerapkan dua jenis, iaitu ganjaran dengan hukuman. Bagi ganjaran, kami telah memberi beberapa stiker ataupun pelekat sebagai ganjaran kepada kedua-dua orang anak murid kami supaya dapat meningkatkan motivasi mereka, supaya mereka akan terus berbuat baik dan dapat meningkatkan prestasi mereka. Hari ini, cara ini kita dapat tahu supaya membantu mereka untuk menghargai nilai dan mempunyai sifat empati dan tanggungjawab. Bagi hukuman pula, kami tidak menggunakan sebarang hukuman yang sangat kejam ke berat, tetapi kami akan menarik baliklah pelekat ataupun stiker daripada murid tersebut jika mereka tidak menunjukkan sebarang prestasi yang bagus masa melakukan sebarang aktiviti. Hari ini dia dapat membantu murid untuk mengawal emosi dan mereka akan faham akibat tindakan mereka tersebut. Hari ini dia dapat membentuk kesedaran moral dan sosial sivik yang pokok dalam diri mereka. Itu saja daripada saya. Saya serahkan pada Cikgu Haris. Okey, terima kasih Cikgu Mary. Jadi pada pendapat saya lah, refleksi berdasarkan PDP melalui amalan pedagogi masa kini terhadap ganjaran dan hukuman. Okay, dari segi ganjaran ni, bila kita bagi ganjaran, seperti contoh yang kami lakukan dalam berikan stiker atau pelekat ganjaran, so, galakkan, bila kita bagi ni, kita galakkan tingkah laku positif. Seperti contoh, bila kita bagi mereka stiker tu, mereka akan jadi lebih bersemangat untuk tolong kawan-kawan dan mereka merasa bertanggungjawab untuk menjawab persoalan yang diajukan. Seterusnya kita gunakan pujian lisan atau pelekat penghargaan, sama dengan tadi. So bila mereka dapat jawab, kita akan balas dengan pujian lisan. Seperti contoh, wah bagusnya Amin, ya Allah, Tashina bagusnya awak dapat jawab, pandai ya. Okey, itu macam tu. Maksudnya dia akan meningkatkan lagi semangat anak-anak murid ni untuk terus mencuba dan terus belajar. Seterusnya dari segi hukuman. Jadi hukuman yang macam Cikgu Mary cakap tadi, kami tak menggunakan kekerasan, kami cuma gunakan kaedah mengambil semula stiker tersebut atas dasar untuk memberi pengajaran lah, hukuman yang berperanan sebagai pendisiplinan yang membina, bukan menghukum. Maksudnya dia bukan hukuman, cuma nak biar dia faham, biar murid-murid ni faham bahawa kita ambil ni adalah untuk dia perbaiki dan tambah baik lagi dia punya perangai atau sikap dalam kelas. Kemudian sesuai untuk prasekolah, ini teguran berhemah, peringatan atau cooling corner. Seperti contoh cooling corner ni macam bila ada seorang murid yang agak nakal ataupun terlalu kita bawa dia ke satu tempat dan satu ruangan yang kita boleh tegur dia secara berhemah, kita tegur secara lembut, dan kanak-kanak ni dia akan mudah menerima apa yang kita tegur. Okay, seterusnya, jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita bantu murid sedar akan kesan perbuatan mereka ni terhadap orang lain. Macam contoh Amin, kalau dia diam sangat, orang lain tak tahu apa pendapat dia, orang lain tak tahu apa jawapan dia. So jadi orang tak boleh nak faham apa yang dia nak sebenarnya. So jadi kita tegur macam tu, dia tak salah, tapi kita nak dia sedar benda tu sebenarnya boleh memakan diri dia sendiri. Itu daripada saya lah untuk refleksi ni. Dan saya rasa untuk pembentangan kali ini saja daripada kami. Dan seterusnya kita ada dokumentasi pelaksanaan simulasi PDP pendidikan sivik di prasekolah. Ini adalah sebelum kami melakukan video simulasi, ini kami melakukan perbincangan melalui aplikasi Google Meet pada pukul 10 malam. Seterusnya semasa pelaksanaan video simulasi, kami menggunakan dua orang pelajar, Amin dan Tashina, pelajar daripada E20. Kami laksanakan aktiviti dan hasilnya daripada aktiviti pertukaran pendapat untuk penyelesaian masalah, kita dapatlah dua-dua punya penyelesaian. Hasil kerja murid kita dah ada. Okey, baik. Jadi saya rasa sekian itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.